Anugerah khas Hal Ehwal Murid bagi Tokoh Permana Citra 2025. Biodata Murid. Beliau dilahirkan pada 10 September 2008. Beliau merupakan anak kesayangan kepada Encik Reiz bin Mirayat dan Puan Rohaini binti Suhairi. Anak bongsu daripada 4 beradik ini menyimpan cita-cita murni, ingin menjadi seorang guru yang bukan sahaja menyebar ilmu, tetapi juga menyemai nilai kemanusiaan dan kasih sayang dalam diri setiap insan. Sepanjang tempoh persekolahan, beliau menunjukkan kepimpinan yang berwibawa dan berdisiplin tinggi. Antara jawatan yang disandang termasuk Naib Pengerusi PRS 2023, Bendahari PRS 2023, Setiausaha PRS 2024, Pengerusi PRS 2025, serta Pengerusi Pandu Puteri 2025. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai Bendahari dan Juruaudit Kelab Kerjaya, serta memainkan peranan penting dalam pengurusan kelas sebagai AJK Ketua Keceriaan Kelas 4C dan Ketua Kebersihan Kelas 5C. Beliau juga aktif melibatkan diri dalam pelbagai program dan pertandingan di peringkat sekolah, kebangsaan, maupun antarabangsa. Pada tahun 2023, antara penglibatan beliau termasuk kem bersepadu unit kokurikulum, pertandingan anti-DARVIH dan minda sihat, serta urusetia Majlis Graduasi SPM. Beliau turut menyumbang sebagai AJK Penyambut Tetamu dan VIP, dan AJK Bunga Mangga Rumah Hijau, menunjukkan semangat sukarelawan yang tinggi. Tahun 2024 pula menyaksikan peningkatan penglibatan beliau melalui program Pidato 3 Minit Aspirasi Generasi Madani, International STEM Innovation Competition, ISIC, dan International Conference on Business and Education, ICBE. Beliau turut aktif sebagai fasilitator dalam pelbagai program PRS dan lawatan kerjaya sekolah. Manakala pada tahun 2025, beliau terus menyelah melalui penyertaan dalam Virtual Innovation Competition, VIC, Anugerah Inovasi Negeri Selangor, Pertandingan Bicara Buku, dan Forum Remaja. Sumbangan beliau sebagai Ketua AJK Fasilitator Pembuka Sekolah serta AJK Pemberian Hadiah Hari Guru membuktikan kepimpinan beliau terus subur hingga ke akhir persekolahan. Dari segi pencapaian, beliau tidak pernah berhenti mencipta kejayaan. Antara kejayaan cemerlang termasuk Pingat Emas ISIC 2024, Pingat Gangsa ICBE 2024, Pingat Emas BIK 2025, serta kejayaan membanggakan di Forum Remaja 2025 apabila beliau dinobatkan tempat pertama. Kepribadian yang tenang dan ketulusan hati beliau terselah melalui kata-kata yang dipegang. To be truly worthy is not about being seen or praised, but about choosing kindness, even in silence. Di atas segala dedikasi, disiplin, dan jasa yang dicurahkan, Sekolah Menengah Bandar Tasik Puteri dengan rasa bangga menobatkan Aidah Rizwani binti Reiz sebagai Tokoh Hal Ehwal Murid 2025.